Hei, tak gaduh. Yang HEV, PHEV, tak gaduh. Kat sini saya nak explain sikit pasal PHEV. PHEV, tengok sini. Korang boleh pilih mod korang. Korang nak bawa kereta dalam elektrik ke, hybrid ke, engine ke, ikut suka korang. Tapi suggestion saya, letak dekat hybrid ni. So dalam jam, memang dia akan pakai elektrik. Okay? Elektrik. So letak dekat hybrid. Kat sini, PHEV ni, korang boleh save charge. Save charge ni, dia masuk je gear P. Dia akan save charge. Tak cukup dengan save charge. Dia ada juga, bila braking, dia akan regenerate bateri. Bila korang brake. Okay? So sebenarnya tanpa charge, roughly kalau korang isi minyak dengan kosong bateri tak ada isu pun bila korang bawa petrol waktu dalam hybrid tu kan. So pilihan korang. Kalau korang nak charge boleh, tak nak charge pun boleh. Okay? So kalau cadangan saya nak berjalan jauh, boleh charge kedua-duanya. Okay, bila charge kedua-duanya, boleh pergi 1095 km dan lebih. Why not? Bila mana korang bawa drive dalam bandar, lagi better korang charge. Dan korang isi minyak, tak ada masalah pun. Jimat minyak dan jimat juga korang punya perjalanan tu. Dah tahu jimat, tunggu apa lagi? Contact Nova Proton. Bye, Assalamualaikum. Saya buat free delivery seluruh semenanjung Malaysia. Trade in dan free gift yang menarik. Ciao.